Akta Kemajuan Petroleum adalah akta yang digubal oleh Parlimen sesudah dipersetujui oleh negeri-negeri. Apatah lagi idea ni pun datang dari Sarawak. Tun Rahman Yaakob sendiri yang mahukan perkara ini berlaku. Dan saya, orang yang melukiskan gambarnya, cuba membentukkan badan yang boleh menyelamatkan minyak daripada apa yang pernah berlaku kepada kita punya BJ, kepada kita punya balak dan sebagainya. Duduk tawar rata, jual sana sini. Jadi kita tak mahu minyak dibuatkan begitu. Tetapi nak kata Sarawak ada hak, Kelantan ada hak, negeri ini ada hak. Pecahlah, pecah. Tak ada makna. Kita punya bargaining power dengan mereka yang datang nak mencari gali minyak, kita pun akan menjadi lemah. Dulu kita dapat mengharap oleh 100-200 juta setahun daripada royalty. Sekarang kita dapat 40-50 billion a year. Bezanya. Which is about 25% of GDP negara kita. Amat besar. Dengan minyak yang ada dalam perut kita. Kalau kita nak berbalas-balas sama kita, akhirnya siapa dapat? Orang lain dapat. Dan rakyat tak dapat faedah langsung.